Baiklah, jom kita mulakan kupasan kali ini dengan satu premis yang sangat jelas dan rasional. Tuhan, dia telah membuat satu perjanjian dengan orang-orang yang soleh bahawa satu hari nanti mereka akan mewarisi dan memerintah bumi. Dengar sini, ini bukan sekadar janji manis tau. Ini adalah satu kontrak yang sah, tapi bersyarat. Persoalannya, adakah kita betul-betul faham apa syarat-syaratnya? Sebabnya mudah. Kalau syarat yang pertama pun kita tak lepas, keseluruhan kontrak tu automatik terbatal. Ayat ni, ia bukan sekadar harapan. Ia adalah satu fasal, satu klausa dalam sebuah kontrak perundangan ilahi. Janji ni bukan untuk semua orang secara pukul rata. Tak, ia sangat spesifik kepada satu golongan yang memenuhi kriteria tertentu. 1. Beriman dan 2. Mengerjakan amal soleh. Jadi, dari awal lagi kita dah nampak, ia memang bersyarat. Tapi kat sinilah timbulnya satu persoalan yang, agak kritikal. Kalau janji untuk berkuasa tu memang benar, kenapa realiti yang kita nampak dalam sejarah menunjukkan satu corak yang sama berulang-ulang kali? Hampir setiap rasul, setiap pembawa kebenaran yang datang, akhirnya ditolak, dicemuh dan dilabel gila, pendusta ataupun ahli sihir. Pelik kan? Okey, jom kita kaji sikit fenomena ni. Kenapa wujud satu pola penolakan yang begitu konsisten setiap kali seorang pembawa prinsip yang tetap, yang tak boleh dirunding, muncul dalam sesebuah masyarakat? Al-Quran sendiri seolah-olah menyoal kita balik. Siapa yang gila sebenarnya ni? Konsep waras dalam konteks ni, ia bukan ditentukan oleh undian majoriti atau apa yang tengah trending. Tak, waras adalah satu keadaan di mana akal kita ni berfungsi selaras dengan hukum alam atau sunnatullah yang objektif. Jadi, bila seseorang yang berpegang pada prinsip yang tetap ni berdepan dengan masyarakat yang hidup dalam relativism di mana semuanya boleh berubah, dia secara automatik akan dilihat sebagai satu ancaman. Dan cara paling mudah, label je dia gila. Cuba kita tengok perbezaan antara dua jalan ni memang ketara sangat. Jalan orang soleh, asas dia kukuh. Sunnatullah, undang-undang ciptaan yang tak berubah. Manakala jalan majoriti pula, asas dia goyang. Sebab ia cuma berdasarkan sangkaan dan relativisme moral di mana kebenaran tu sentiasa boleh dirunding, boleh diubah suai ikut suka hati. Jadi tuduhan gila tu sebenarnya adalah satu reaksi pertahanan dari sebuah sistem yang rasa terancam dengan sesuatu yang tetap dan tak boleh dikompromi. Okey, jadi kalau semua pembawa fungsi kebenaran ini ditolak, maka secara luaran janji Tuhan tu nampak macam tak laku kan? Macam sekadar retorik, cakap-cakap kosong. Tapi kat sinilah letaknya ujian epistemik untuk kita sebagai manusia. Adakah kita nak nilai janji ini berdasarkan populariti dia di kalangan orang ramai ataupun berdasarkan syarat-syarat yang memang dah tertulis dalam kontrak tu sendiri? Dalam dunia perundangan, ada satu konsep yang sangat penting dipanggil condition precedent atau kita boleh panggil syarat awal. Maksud dia senang je, sebuah kontrak tu dia tak akan aktif dan tak boleh dituntut selagi satu syarat penentu yang pertama ni tak dipenuhi. Inilah kunci untuk kita faham keseluruhan isu ni. Jadi, kita kena betul-betul faham benda ni. Janji untuk mewarisi bumi bukanlah satu jaminan terbuka untuk semua. Ia macam sebuah kontrak yang masih terkunci. Ia hanya akan diaktifkan bila pihak yang satu lagi, iaitu kita, memenuhi syarat awal yang telah ditetapkan. Jadi, apa dia syarat awal yang menjadi penentu segalanya ni? Syaratnya ialah keperluan untuk mengenali dan patuh kepada natural person yang waras dan soleh. Menjadi natural person kat sini bukan bermaksud pasal biologi. Ia bermaksud mencapai satu tahap kewarasan rasional di mana kita mampu berfikir secara bebas tanpa terikut-ikut dengan tekanan majoriti dan relativisme. Ia adalah tentang mengenali siapa pembawa fungsi Al-Quran dan Sunnatullah yang sebenar. Tanpa pengiktirafan dan kepatuhan kepada otoriti yang sah ni, kita sebenarnya belum ada kapasiti pun untuk masuk ke dalam kontrak tersebut. Proses dia sebenarnya sangat logikal. Langkah pertama, kita kena capai kewarasan rasional dulu. Langkah kedua, bila dah waras, barulah kita boleh kenal pasti otoriti yang sebenar, iaitu orang soleh yang menjadi manifestasi hidup sunnatullah. Dan langkah ketiga, kita patuh pada struktur yang dia bawa. Kepatuhan inilah yang umpama tanda tangan kita dalam kontrak tu yang akan mengaktifkannya. Okey, sekarang apa jadi kalau syarat pertama ni bukan sahaja kita tak penuhi, malah kita tolak mentah-mentah? Ini dah bukan isu kelalaian. Ini dah dikira sebagai satu pelanggaran kontrak yang sangat serius. Akibatnya sangat berbahaya. Apabila autoriti rasional yang sah ni ditolak, masyarakat akan jadi tunggang terbalik. Kebenaran yang objektif akan hilang.
Indoktrinasi majoriti akan dianggap sebagai pendidikan dan pembohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan akan jadi kebenaran yang diterima pakai oleh semua orang. Wahyu sendiri dah bagi amaran yang sangat jelas tentang hal ni. Kalau kita ikut je majoriti yang hanya bersandarkan pada sangkaan, itu adalah satu tindakan yang secara langsung membatalkan kelayakan kita untuk kontrak tersebut. Ia adalah satu pilihan yang sengaja dibuat untuk menolak jalan kebenaran yang objektif. Ini bukan satu ugutan kosong ya. Ini adalah satu gambaran tentang implikasi perundangan di akhirat nanti. Neraka yang sentiasa minta tambah tu, ia menggambarkan akibat logik bagi mereka yang telah menolak kontrak yang ditawarkan. Bukan sebab Tuhan zalim, tapi sebab pilihan telah dibuat untuk menolak pembawa fungsi yang sah. Jadi, implikasi undang-undang ilahi pun akan terpakai. Jadi, pada akhirnya, semuanya berbalik kepada satu pilihan yang perlu dibuat oleh setiap seorang daripada kita. Tuhan tak paksa, tapi dia dah tetapkan satu struktur yang sangat jelas. Pilihannya adalah antara dua sistem otoriti yang memang bertentangan. Satu, sistem sunnatullah yang dibawa oleh natural person yang waras. Satu sistem yang tetap, koheren dan berasaskan bukti. Dan yang satu lagi, sistem relativism yang berasaskan sangkaan, sentiasa bercanggah dan dipimpin oleh majoriti yang sesat. Tak ada jalan tengah, kita kena pilih. Dan ini membawa kita kepada soalan yang paling penting. Apakah isu terbesar yang akan diadili pada hari akhirat nanti? Ujiannya bukan sekadar pengakuan lisan, saya beriman. Soalan yang sebenar-benarnya adalah, siapakah yang kita iktiraf dan patuhi sebagai otoriti yang sah dalam zaman kita? Adakah kita patuh pada orang soleh yang membawa fungsi rasul atau kita hanya ikut arus majoriti? Sebabnya, tanpa pengiktirafan otoriti yang sah, pengakuan iman kita tu hanyalah retorik. Jadi, untuk kesimpulannya, kita kembali kepada janji yang asal. Janji Allah ni bukan retorik atau cakap kosong. Ia adalah sebuah kontrak yang sah tapi bersyarat. Syarat pertamanya ialah mengenali dan mematuhi natural person yang waras. Jika syarat ini ditolak, maka kontrak itu terbatal. Dan akibat daripada pembatalan kontrak itu telah pun dinyatakan dengan sangat-sangat jelas. Selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita hari ini. Benda yang kita nak borak hari ini sejujurnya agak berat tapi sangat membuka minda. Betul? Saya nak anda yang sedang mendengar ni, cuba bayangkan satu premis yang bunyinya macam sangat jelas. Tapi entah macam mana bila dipraktikkan kat dunia nyata, ramai antara kita yang salah faham. Dengar kenyataan ni baik-baik. Tuhan membuat perjanjian untuk mewarisi dan memerintah bumi ini khusus dengan orang yang soleh. Ya, hanya dengan orang yang soleh. Bila saya mula-mula baca nota rujukan kita untuk sesi kali ini, saya terfikir, ini mesti macam metafora kan, macam kata-kata semangat je. Tapi rupa-rupanya tidak. Tepat sekali. Ia bukan sekadar kata-kata manis. Nota kita ni mencerakinkan beberapa teks khusus yang menyatakan bahawa bumi ini diwarisi oleh hamba yang soleh dan ada janji kekuasaan serta keamanan. Jadi misi kita hari ini adalah untuk bedah siasat sumber ini dan fahamkan apa maksud sebenar di sebalik janji ini. Sebab ia bukan janji kosong. Bila kita teliti sumber-sumber yang ada kat depan kita ni, perkara pertama yang sangat menonjol ialah janji tersebut langsung bukan retorik penyejuk hati. Ia bukan kata-kata puitis untuk sedapkan telinga kita. Sebaliknya, ia adalah satu kontrak. Satu kontrak. Ya, dan kalau kita guna bahasa undang-undang, ia adalah satu kontrak bersyarat atau conditional contract. Kontrak ni pula terikat secara langsung dengan hukum alam atau sunnatullah. Satu kontrak. Maksudnya macam ni. Pencipta alam semesta ni tabur janji kepada semua orang secara sembrono. Anda tak dapat janji itu secara automatik semata-mata sebab anda lahir kat dunia ni atau sebab anda mengaku beriman. Jadi, ada syarat-syarat khusus lah. Betul. Janji itu hanya dan eksklusif diberikan kepada golongan yang berjaya memenuhi syarat awal yang sangat ketat. Jadi, misi perbincangan kita hari ini adalah untuk rungkai. Apakah syarat tersebut? Kenapa? Sebab memahaminya sangat penting untuk kelangsungan hidup anda. Bukan saja untuk hari ini, tapi untuk dimensi kewujudan kita yang seterusnya. Okey, ini yang buat saya rasa meremang sikit. Sebab bila kita mula selak balik sejarah berdasarkan sumber ni, kita nampak satu paradoks yang sangat pelik. Cuba anda yang tengah dengar ni fikirkan dari sudut logik akal. Kalau janji, perlindungan,
kekuasaan dan pewarisan bumi ni benda yang sangat hebat dan menguntungkan. Kenapa sepanjang sejarah hampir semua pembawa kebenaran atau rasul ni ditolak mentah-mentah oleh masyarakat di zaman dorang? Ya, itu satu persoalan yang sangat kritikal. Kan, dalam nota kita ni, ada petikan teks kuno yang mendedahkan betapa pembawa kebenaran ni selalu dituduh sebagai ahli sihir, pendusta atau orang gila. Kenapa orang yang datang bawa penyelesaian, tiba-tiba copnya adalah tidak waras? Itu soalan yang sangat bagus dan jawapannya berkait rapat dengan cara psikologi manusia berfungsi. Kalau kita tengok corak sejarah dari sumber kita ni, penolakan ni sebenarnya sangat konsisten. Ia bukan kebetulan. Maksudnya ada corak yang berulang. Corak yang berulang setiap kali munculnya seorang pembawa prinsip yang bebas daripada apa yang kita panggil relativisme, yakni dia bawa prinsip kebenaran yang tetap, yang objektif, yang tak boleh diubah-ubah masyarakat, secara automatik akan melabel individu tersebut sebagai ekstrim atau gila. Kenapa teruk sangat reaksi tu? Sebab apa? Sebab prinsip yang objektif ni sentiasa bertembung, sentiasa berlanggar dengan arus majoriti. Masyarakat kita dari dulu sampai sekarang selalunya sangat selesa hidup berpandukan hawa nafsu dan andaian. Atau dalam teks asalnya, konsep ni disebut sebagai zan. Kejap. Sebelum kita pergi lebih jauh, boleh tak kita pecahkan sikit perkataan-perkataan besar ni? Boleh? Silakan. Untuk anda yang dengar, mungkin tertanya-tanya. Apa benda zan atau relativisme moral ni dalam bahasa mudah? Boleh tak kita bagi contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita hari ini? Bayangkan macam ni. Zan tu secara mudahnya bermaksud sangkaan atau andaian. Dalam konteks moden, ia macam kita ikut trend yang viral. Faham. Macam cancel culture semua tu. Betul. Kita sangka sesuatu benda tu betul atau baik semata-mata sebab semua orang kat media sosial tengah buat benda tu. Kita tak kaji pun faktor objektifnya, kita cuma ikut arus. Relativisme moral pula ibarat kita main bola sepak. Tapi bila pasukan kita tengah kalah, kita ubah tiang gol. Kita ubah peraturan ikut selera kita supaya kita nampak menang. Masyarakat suka relativisme sebab ia bagi alasan untuk kita halalkan gaya hidup kita walaupun gaya hidup tu sebenarnya merosakkan. Wow, analogi tiang gol tu sangat jelas. Tapi bila datangnya seorang pembawa kebenaran, dia bawa tiang gol yang tetap. Dia kata, tak, peraturan alam tak macam tu. Salah tetap salah. Ketegasan yang tak boleh diubah suai mengikut selera zaman inilah yang merosakkan zon selesa masyarakat. Sekarang baru faham. Jadi, bila sumber kita sebut tentang cara hidup orang soleh, inilah rupanya. Orang soleh ni, spesies yang takkan sesekali tunduk pada tekanan majoriti. Tepat. Dorang tak peduli kalau satu dunia nak ubah tiang gol. Dorang tetap akan cakap, tiang gol tu kat tempat yang asal. Mereka bawa struktur yang konsisten. Dorang takkan pandai-pandai manipulasi tafsiran semata-mata nak bagi benda tu nampak moden atau lebih mudah diterima oleh arus perdana. Dan saya rasa saya dah mula nampak kenapa masyarakat benci sangat dengan golongan ni. Tepat sekali. Dan ini membawa kita kepada psikologi kenapa masyarakat bertindak balas dengan sangat agresif. Cuba letakkan diri anda dalam kasut majoriti. Okey. Masyarakat yang dah lama hidup dalam kompromis, yang dah biasa bengkokkan moral sana-sini untuk rasa selesa, tiba-tiba berdepan dengan seseorang yang berpegang pada prinsip mutlak. Ia mendedahkan hipokrasi masyarakat tu sendiri. Ia buat dorang rasa bersalah lah sebenarnya. Ya. Jadi bila dorang tuduh pembawa kebenaran tu sebagai gila atau ahli sihir, ia sebenarnya bukan diagnosis perubatan. Ia adalah satu mekanisme pertahanan, reaksi defensif. Daripada dorang kena mengaku yang cara hidup dorang tu sebenarnya dah terkeluar daripada kewarasan yang sebenar, lebih mudah untuk dorang tuduh kebenaran itu sebagai sesuatu yang gila. Wow. Jadi tuduh orang lain gila supaya kita tak boleh cermin diri sendiri, itu sangat mendalam. Tapi ini timbulkan satu lagi soalan logik yang saya nak lontarkan kepada anda yang sedang mendengar. Silakan. Kalau semua pembawa fungsi rasul dan kebenaran ni sentiasa ditolak oleh majoriti sepanjang sejarah, adakah ini bermaksud janji Tuhan untuk beri bumi ini kepada orang soleh tu dah tak laku? Macam mana tu? Macam kalau syarikat keluarkan produk, tapi tak ada orang beli. Produk tu kira gagal lah kan? Adakah janji ni sekadar retorik yang tak menjadi sebab tiada sambutan? Menarik analogi produk tu.
Tapi di sinilah persepsi kita selalu tersasar dan teks rujukan kita meletakkan titik fokus yang sangat tajam kat sini. Penolakan majoriti, walaupun 100% masyarakat menolak, sama sekali tidak membatalkan kesahihan janji tersebut. Walaupun tak ada siapa nak ikut. Ya. Kenapa? Sebab kebenaran objektif tidak perlukan undian majoriti untuk menjadi sah. Syarat kontrak tetap berjalan. Di sinilah wujudnya apa yang kita panggil sebagai ujian epistemik. Ujian epistemik. Boleh permudahkan sikit untuk kami? Secara ringkasnya, ia adalah ujian terhadap kefahaman kita tentang apa itu kebenaran. Soalan yang anda perlu tanya pada diri sendiri ialah, adakah anda menilai sesuatu janji atau kebenaran tu berdasarkan popularitinya, berapa ramai penyokongnya atau berapa banyak likes yang ia dapat? Okey. Ataupun, adakah anda menilainya berdasarkan fakta sama ada ia menepati syarat kontrak alam yang telah ditetapkan secara objektif? Ujian bagi manusia ialah sama ada mereka mampu mengekalkan kewarasan untuk memilih kebenaran yang suli berbanding kesesatan yang popular. Okey, saya suka perkataan kontrak tu sebab saya rasa kita boleh guna analogi undang-undang moden untuk fahamkan benda ni. Katakanlah anda nak beli rumah atau nak masuk dalam apa-apa perjanjian perniagaan. Bila saya baca nota kita ni, konsep condition precedent atau syarat mendahului dalam undang-undang tu sebijik terpakai dalam kontrak antara Tuhan dan manusia ni. Analogi yang sangat sempurna. Tuhan meletakkan condition precedent, syarat awal yang mesti dipenuhi sebelum apa-apa perlindungan atau kekuasaan diberikan. Kontrak pencipta ni tak terbuka kepada anda hanya sebab anda ada kad pengenalan dan hidup kat bumi. Syarat pertamanya sangat ketat. Anda mesti mengiktiraf dan mematuhi apa yang sumber kita sebut sebagai natural person atau individu tabi'i yang waras dan soleh. Okey, natural person. Bila kita dengar term ni, rasa macam istilah biologi pula. Apa sebenarnya maksud natural person dalam konteks sumber kita ni? Natural person di sini bukan sekadar merujuk kepada manusia secara fizikal. Ia merujuk kepada seseorang yang akal dan tindakannya selaras sepenuhnya dengan sunnatullah atau undang-undang alam semesta. Boleh bagi pencerahan sikit? Maksudnya, mereka inilah golongan yang membawa fungsi kitab suci ke dalam alam realiti. Mereka adalah kayu pengukur atau standard kewarasan yang sebenar. Tanpa ada rujukan kepada individu ini, manusia biasa yang hanyut dengan trend masyarakat sebenarnya tidak mempunyai kapasiti yang sah untuk berkontrak dengan Tuhan. Maksudnya, kalau kita asyik hidup ikut trend, ikut apa orang ramai cakap, di sisi undang-undang alam, kita ni ibarat orang yang tengah mabuk tadi itulah. Kita cuba nak sign kontrak perlindungan Tuhan, tapi cap kita tak laku sebab kita tak melepasi syarat waras tu. Betul, anda tak ada kapasiti perundangan rohani untuk tanda tangan kontrak tersebut selagi anda tak sejajarkan diri anda dengan natural person tadi. Dan perkara ni sangat berbahaya. Penolakan terhadap syarat awal ni bukan benda remeh. Ya, setuju. Nota kita memetik satu realiti yang agak menakutkan tentang wujudnya kelompok yang digelar syaitan manusia. Ya. Bahagian tentang syaitan manusia ni memang tangkap perhatian saya. Sumber kita menyebut mereka ni pakar dalam menghiasi kata-kata indah. Kalau zaman sekarang, saya bayangkan diorang ni macam pakar PR atau pempengaruh yang pandai spin cerita. Ya, golongan manipulator kata-kata. Diorang cipta naratif yang nampak intelek dan moden, sampaikan masyarakat terpedaya. Hasilnya, terbentuklah satu kelompok majoriti yang sesat, tapi nampak macam diorang lah yang paling bijak. Dan bahayanya di situ ialah ilusi keselamatan. Bila wujud majoriti yang besar buat benda yang sama, kita secara automatik rasa takkanlah sejuta orang buat benda ni, sejuta orang ni salah. Mesti ada benda yang betul. Memang itu pun yang kita selalu terfikir. Tapi amaran daripada teks ni sangat berat. Jika anda, sebagai manusia yang ada akal dan pilihan bebas, memilih untuk ikut majoriti ni, majoriti yang sebenarnya cuma bersandar kepada sangkaan dan bukannya bukti nyata dari natural person anda, dengan sendirinya dah melanggar dan menolak syarat sah kontrak Tuhan tadi. Anda yang batalkan kelayakan anda sendiri. Ya. Majoriti tidak boleh membatalkan hukum alam. Saya setuju sangat. Dan di sinilah perbincangan kita jadi makin berat. Sebab nota kita tak berhenti setakat kesan kat dunia je. Ia bawa kita selami dimensi akhirat. Ada satu gambaran visual yang dibawa daripada rujukan kita yang sangat kuat. Ya, gambaran visual yang sangat mendalam. Bayangkan keadaan neraka yang sentiasa meminta tambahan penghuni. Ia sentiasa bertanya,
adakah lagi tambahan? Bila saya baca bahagian ni, sejujurnya, kalau tak difahami betul-betul, ia boleh buatkan orang rasa macam Tuhan ni sangat zalim dan menakutkan, asyik nak campak orang dalam neraka. Ya, itu reaksi normal kalau kita tak faham struktur di sebaliknya. Tapi falsafah yang dijelaskan dalam bahan bacaan kita hari ini melihatnya dari sudut undang-undang rohani. Maksudnya dari sudut perundangan, Betul, ia bukan tentang entiti Tuhan yang pemarah secara melulu. Ia dipanggil spiritual legal implication atau implikasi undang-undang secara rohani. Manusia menderita di fasa seterusnya bukan sebab Tuhan zalim, tapi sebab manusia itu sendiri yang masa kat dunia secara sedar menolak pembawa kebenaran yang sah. Apabila syarat awal atau condition precedent tu kita buang, kontrak perlindungan kita terbatal secara automatik. Dan bila tak ada perlindungan, maka undang-undang keadilan alam akan berjalan ke atas kita sepenuhnya. boleh saya cuba guna analogi lagi? Tadi kita cakap pasal undang-undang graviti. Katakanlah, anda pergi ke bumbung bangunan tingkat 10. Ada orang hulurkan payung terjun. Ni ibarat perlindungan kontrak tu lah kan? Okey, bayangkan payung terjun tu. Tapi anda tolak, anda cakap, majoriti kat bawah tu tak pakai payung terjun pun. Diorang okey je. Lepas tu anda terjun. Bila anda jatuh dan patah riuk, anda tak boleh salahkan graviti dan cakap graviti tu zalim. Kecederaan anda tu ialah kesan logik sebab anda langgar hukum alam. Adakah sama macam tu? Tepat sekali. Kecederaan tu adalah kesan logik eksistensial sebab anda memutuskan hubungan dengan tertib alam semesta. Neraka tu ibarat lantai bawah. Itulah, ia adalah akibat muktamad daripada kejatuhan anda. Menakutkan, tapi sangat logik. Dan yang paling penting untuk difahami, Tuhan tak pernah paksa sesiapa pun untuk tanda tangan kontrak perlindungan ni. Tak ada paksaan langsung. Payung terjun tu ditawarkan, tapi terpulang pada anda. Namun, struktur kontrak tu, terma dan syaratnya sangat jelas tanpa sebarang tulisan halus yang mengelirukan. Okey, jadi kalau strukturnya dah sangat jelas, bermakna tak banyak pilihan yang kita ada, betul tak? Maksud saya, kita cuma ada pilihan yang binari. Ya, tak ada kawasan kelabu. Anda cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama, anda patuh kepada natural person yang membawa bukti yang objektif. Bukti yang kalau dikaji, tafsirannya bebas daripada apa-apa contradiction dan sangat konsisten. Dan pilihan kedua, ada jalan pertengahan. Anda tak boleh contohnya letak satu kaki kat dunia kebenaran sebab nak syurga, tapi satu kaki lagi kat dunia relativisme majoriti sebab nak jaga hati kawan-kawan ke office atau nak nampak cool kat media sosial. Tak boleh kompromi. Betul. Kompromi antara dua benda yang saling bercanggah ni mustahil dalam struktur kontrak yang kita bincangkan ni. Anda tak boleh kata anda beriman pada Tuhan pencipta alam, tapi dalam masa yang sama anda tolak pembawa kebenarannya hanya sebab majoriti rasa dia tak popular. Dan pertembungan antara dua pilihan inilah yang membawa kita kepada kesimpulan yang paling kritikal untuk hari ini. Sumber kita merangkumkan keseluruhan perbahasan ni untuk menunjukkan apakah isu terbesar yang akan dibangkitkan pada hari pembalasan nanti. Apa isu terbesarnya tu? Realiti pengakuan iman kita bukan sekadar di bibir. Soalan utama yang akan ditanya bukanlah adakah masa kat dunia dulu anda mengaku beriman. Sebab kalau setakat cakap kat mulut, semua orang boleh cakap. Sejarah pun tunjuk ramai yang mengaku tapi perbuatan dorang musnahkan alam dan manusia lain. Jadi kalau soalan tu bukan pasal pengakuan mulut semata-mata, apa sebenarnya soalan eksistensial yang kita perlu hadapi? Soalan yang menentukan nasib eksistensial anda ialah, adakah anda mengiktiraf dan mematuhi orang yang soleh yang membawa fungsi kebenaran pada zaman anda hidup sekarang? Pada masa kita sekarang ni? Ya, fungsi ini bermaksud peranan mereka yang memulihkan balik kewarasan berfikir masyarakat, menyucikan akal dari benda yang merapu dan mengajar hikmah objektif. Kalau dalam hidup ini anda gagal untuk kenal pasti dan taat kepada struktur kebenaran ini, maka semua pengakuan iman anda tu sekadar bunyi bising. Ia cuma retorik kosong yang tak genilai dan tak sah di sisi undang-undang alam semesta. Wah, ini satu rumusan yang sangat padat. Benda ni betul-betul buat kita kena fikir dua kali pasal apa yang kita percaya selama ni. Janji untuk mewarisi bumi, dapat perlindungan dan kekuasaan tu bukan satu hak istimewa yang datang bergolek. Betul, ia bukan benda percuma. Ia adalah satu amanah berat yang hanya layak untuk mereka yang benar-benar waras. Janji itu sangat sah.
Dia bukan sampah, tapi ia bersyarat. Dan kalau syarat pertama tadi, iaitu kewarasan untuk ikut kebenaran objektif berbanding trend majoriti kita tolak, maka kontrak perlindungan tu terbatal dengan sendirinya. Kesan buruknya pun dah sangat jelas. Ya. Kesimpulannya, jangan main-main dengan undang-undang alam. Alam tak peduli berapa ramai pengikut yang anda ada kat dunia ni. Kalau syarat kontrak tak dipenuhi, akibatnya tak boleh dielakkan. Okey, sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu renungan tajam. Sesuatu yang saya harap anda bawa masa pergi kerja esok atau masa tengah minum kopi nanti. Cuba anda fikirkan, kalau ukuran sebenar kewarasan di sisi Tuhan tu ialah sejauh mana kita sejajar dengan kebenaran yang tetap dan bukannya berapa ramai orang setuju dengan kita, cuba semak balik keputusan-keputusan terbesar yang anda dah buat dalam hidup anda setakat ni. Adakah anda buat keputusan tu sebab ia terikat dengan kontrak kebenaran yang sah atau anda sebenarnya sekadar ikut menari dan bersorak bersama majoriti yang dah lama hilang kompas kewarasan mereka? Fikir-fikirkanlah. Teruskan bertanya, teruskan mencari. Dan kita jumpa lagi dalam sesi kupasan kita yang akan datang.